kalau kita tengok ini adalah benda yang normal ya dekat Malaysia ni, bukan benda yang tak normal, dan tertibnya untuk kita meletak motor kita dan kenderaan kita masing-masing. Dan ada yang tanya, percuma ke? Ya, percuma. Okey, kalau kita lihat ini adalah cara parking motor biasa yang ada di Malaysia. Kita tengok ya guys. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Guys, hari ini saya nak buat satu lagi vlog yang bagaimana kita lihat parking motor dekat Malaysia ni dijaga dengan rapi, diletak dengan rapi dan tersusun dengan rapi. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, motor-motor di sini semuanya diparking dengan secara rapi, tapi apa guys? Percuma. Tidak ada parking liar yang untuk minta duit ataupun minta wang untuk dibayar ketika kita parking. Dan kita lihat bagaimana motor-motor yang disusun dengan rapi di tempat-tempat yang sepatutnya. Inilah yang kita lihat yang ada di Malaysia ya. Jadi bagaimana ceritanya guys? Jom kita terus review bagaimana motor-motor yang parking yang ada di Malaysia ni. Bukan saya di KL, malahan di tempat-tempat lain pun sama juga. So kita mulakan daripada sini. Kita tengok di sini parking-parking dia. Kalau hari waktu bekerja banyak ya, motor-motor akan parking di kawasan-kawasan ni. Tetapi ini adalah hari Ahad, jadi motor tak banyak parking. Di sini dah disediakan petak-petak parking. Mereka parking dengan sangat teratur, sangat tersusun dan rapi. Motor-motor yang diparking dekat sini sangat-sangat rapi guys. Mereka parking di dalam kotak ataupun petak yang ada disediakan lah oleh pihak Bandaraya KL ni. Dan bukan di sini saja sebenarnya, di mana-mana tempat pun sama parking motor begitu. Bukan saja di Kuala Lumpur, di Sarawak, di Sabah, di mana-mana, Pahang ke Perlis ke, selagi di Malaysia ni parking motornya memang begini ya. Kenapa kita tengok di sini teratur walaupun tidak ada orang yang minta duit? Kerana kita di sini dah diajar ya bagaimana secara sopan dan tertibnya untuk kita meletak motor kita dan kenderaan kita masing-masing. Dan ada yang tanya, percuma ke? Ya, percuma. Tak ada bayaran untuk motor-motor yang parking kawasannya. Tengok orang makan kat sana, dekat kedai-kedai tu makan, mereka parking kat sini. Dekat sini pun ada orang makan juga dan mereka akan parking dekat sini. Dan kalau tanya lagi sekali, percuma? Ya, memang percuma. Dekat sini percuma. Ada juga yang tempat bayar, tetapi kebanyakannya adalah percuma lah kalau motor ya. Okey, jadi kita nak tengok yang dekat sebelah sana juga ada restoran. Dan sini sebenarnya pun banyak parking motor juga ya. Tapi kerana hari ni hari bukan waktu bekerja, jadi parking motor ni agak lapang sikit lah. Dan apa yang kita nampak kat sini, petak-petak dah disediakan. Untuk satu petak adalah untuk satu motor. Jadi ini motor-motor dia. Memang dekat sini parkingnya untuk motor adalah percuma dan tidak perlu ada bayaran sekalipun ya. Jadi jangan stres. Dekat Malaysia ni banyak benda yang percuma sebab kerajaan kita dah sediakan tempat-tempat untuk rakyat dia, untuk parking motor, parking kereta. Okey, ini ada satu kedai mamak juga yang ada dekat kawasan rumah saya. Dan apa yang kita nak tengok kat sini, dekat sini pun banyak juga motor-motor yang diparking di tepi-tepi kedai macam ni ya. Sini memang tempat parking motor. Sebab apa? Kita nampak ada line kuning tu lah. Kalau kita tengok, ini adalah benda yang normal ya dekat Malaysia ni, bukan benda yang tak normal. Jadi bukan benda ni luar biasa pun. Jadi orang Malaysia dah terbiasa dengan benda-benda macam ni. Jadi ini bukan sebab ada kamera mereka parking macam ni, tapi ini adalah sebab budaya orang Malaysia memang parking macam ni, elok-elok. Tak ada pun kita nampak orang yang jaga untuk menyusun motor-motor dekat sini. Kita nampak ya, tak ada orang nak minta duit pun kat kita. Parking je, tak ada orang nak minta bang RM1 ke RM2, tak ada. Sini tak ada parking liar contohnya kalau kita tengok dekat negara-negara lain, ada banyak parking liar. Maksudnya penjaga parking liar lah. Mereka akan macam seolah-olah menyusun motor kita dan mereka pula yang minta duit pada motor-motor yang nak parking tu. Tapi di Malaysia tak ada. Kalau ada pun saya rasa tak sampai sehari, lepas tu kita punya pihak berkuasa akan tangkap dah. Itulah Malaysia yang betapa ketatnya undang-undang. Jadi ini adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi mereka boleh makan dengan aman kat sini ataupun makan dekat sini. Okey, tadi kita baru je review dekat sini. Jom guys, kita pergi review yang dekat sana pula. Okey, ni di sebelah hotel ya. Jadi apa yang kita nampak kat sini sama juga, dekat hotel ni pun sama. Mereka akan parking dekat tepi-tepi macam ni lah. Jadi ini sebenarnya guys, apa yang saya nak katakan di sini, bila
peraturan dihormati, hidup menjadi ringan. Dan kalau kita nampak pun dekat belakang-belakang ni, motor parking dekat belakang ni selamat, alhamdulillah ya. Dan sama juga dekat tepi-tepi kedai macam ni pun ada disediakan tempat parking motor lah. Dan apa yang saya respect dengan orang Malaysia ni, mereka parking dengan begitu rapi. Tak ada orang yang tolong jaga pun parking tu, tak ada orang yang tolong susun pun, tetapi dijaga dengan rapi dan sangat tertib lah mereka meletak motor-motor tu. Dan apa yang kita nak katakan di sini, walaupun motor-motor diletak macam ni, tapi tidak hilang dan kemudian tidak ada yang minta duit, tak ada yang nak minta bayaran, tak ada parking-parking liar. Jadi inilah sebenarnya budaya Malaysia ya. Bila peraturan dihormati, hidup menjadi ringan. Itulah yang saya nak katakan di sini ya. Jadi saya nak tanya sikit guys, adakah tempat korang pun sama macam ni juga, ataupun masih bergantung pada abang-abang parking? Macam kalau kita tengok dekat-dekat luar-luar negara ya. Kalau kat Malaysia ni saya rasa mungkin dah tak ada. Saya rasa saya pun tak pernah ada nampak juga orang yang nak minta duit parking dekat tepi-tepi jalan untuk motor-motor ni ya. Susah saya nampak. Jadi inilah kita berbanggalah menjadi rakyat Malaysia ya. Kita ni tak perlu disuruh, tak perlu dipaksa, secara senyap je kita dah mengikut peraturan yang dah disediakan oleh kerajaan kita ataupun oleh pihak berkuasa kita. Sebenarnya kita ni dah dididik daripada sekolah lagi untuk menjaga adab, tertib dan sopan santun di mana saja. Daripada kita umur 6 tahun lagi di sekolah, kita dah diajar macam tu oleh ibu bapa kita juga dan guru-guru kita. Jadi kerana itulah orang Malaysia ni kita tengok sangat tertib dan sangat sopan dan sangat mematuhi undang-undang ya. Okey guys, jadi saya bukan nak tunjuk satu tempat, dua tempat je. Nanti ada orang kata, alah dekat situ je yang susun elok-elok motor, tak ada penjaga parking dia ataupun orang minta parking. Ni dekat tepi jalan ni pun, di sebelah ni ada restoran Original Kayu Nasi Kandar. Dan apabila mereka makan ataupun ada office dekat sini, mereka pun parking dekat sini ya. Dekat sini kita tengok parking mereka sangat teratur. Ni sebenarnya sebab hari Ahad, jadi tak banyak sangat motor-motor parking. Tapi kalau waktu hari bekerja, memang kat sini sebenarnya full ya, motor-motor parking kat tepi-tepi ni. Untuk motor parking mereka adalah percuma. Dan kita lihat di sini bagaimana kerajaan kita menyediakan tempat parking yang sangat selesa untuk rakyat Malaysia. Tidak ada bayaran dan percuma. Tidak ada penjaga parking liar. Kalau ada pun penjaga parking liar tu guys, saya rasa tak sampai sehari dah kena report dan kena tangkap. Inilah hebatnya Malaysia, sangat tegas dengan undang-undang. So sebenarnya di tempat saya review motor ni sebenarnya bukannya di tengah-tengah KL guys. Sebenarnya ini adalah macam di tepi-tepi KL maksudnya kawasan-kawasan yang jauh sikit daripada KL. Dan kalau di KL pun kita tengok, di tengah bandar KL pun sama juga macam tu cara dia parking motor dia. Ada juga tempat-tempat yang berbayar, tetapi kita harus bayar dengan DBKL lah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dengan pihak berkuasa. Tapi kalau untuk di tepi-tepi KL, macam bandar-bandar tepi KL ni, kebanyakannya tidak ada bayaran ya, percuma saja untuk motor. Kecuali kalau kereta tu berbayar, tapi itu pun mengikut jam. Sejam ada yang 60 sen, ada yang 40 sen dan ada yang 80 sen. Jadi itulah tadi antara sedikit sebanyak tentang review yang kita buat bagaimana orang-orang di Malaysia ni mereka parking motor di tepi-tepi jalan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa dan pihak kerajaan kita ya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, orang Malaysia ni sangat tertib, hormat dan sangat mematuhi undang-undang. Dan tidak ada parking liar yang kita lihat yang ada di tepi-tepi jalan ya, untuk meminta duit kepada kita ketika kita parking. Dan ini adalah keselesaan untuk rakyat-rakyat kita untuk parking di mana-mana saja. Apakah di negara korang ataupun di tempat korang masih ada lagi parking liar macam ni? Boleh komen ya. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Terima kasih kepada korang yang sentiasa support Brozul Outdoor. Yang belum support, mohon untuk subscribe, kerana 90% subscriber saya tidak subscribe. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.